Macam mana pula ni hari ni? 28 Januari 2026. Sembilan Syaban 1447 Hijrah. Macam mana dengan penuh kasih sayang mencolek bini aku tu. Geng-geng Mitoto ni, geng Dapi ni, geng Ibak ni. Dia colek dengan kasih sayang mak-mak keling ni. Dia pengkasih sayaan. Pengkasih kekayaan apa benda ke? Dia ada pernah entiti kesyaduan. Macam mana tu kaedah dia? Kalau yang TV3 ni, intelektual TV3 ni, aku punya lembu macam ni, seekor lagi warna putih tak ada ni. Hilang tak ada ni. Tak ada. Ada sana. Entiti tu. Dia penculikan tu dengan penuh kasih sayang. Penuh ihsan. Penuh kata-kata cinta, kata-kata makian, apa benda dekat situ. Yang mak keling curi telefon aku ni. Dia bercakap dengan bini aku ni. Yang jar tu apa benda tu, konsep jar tu. Yang bercerita sebenarnya, yang pergi beli rancang dia mi kat ni. Mi Toto ke mi Taipei sebenarnya. Dengan budak-budak tu. Itu dia punya entiti, dia punya kesyaduan. Sembang-sembang skamer tu. Lepas tu yang perempuan tu nak bawa benda tu. Ke macam mana? Aku pun tak faham juga. Macam mana ni? Dia punya syadu ni. Yang aku faham dekat situ, dia tipu ke? Aku tak terlibat dengan aktiviti kat situ. Yang kahwin tu. Yang program-program kahwin tu, aku tak terlibat. Kita ada program lain. Dia nak tunjuk program dia pula. Lepas pada tu tak kena curi barang-barang tu. Ke jadi macam mana?